Nampak tak? Dia punya sistem tu macam mana? Sistem dia dah kotor. So, apa guys? So, hari ni saya nak share, bukan masalah kereta, saya nak share tentang kompresor ni. Okay, so ini kompresor kereta Alphard. Okay, apa jadi kat kompresor ni? Korang tengok dalam ni. Nampak tak? Dia punya sistem tu macam mana? Sistem dia dah kotor. So, apa jadi kat kompresor ni sebenarnya ialah kompresor dia ni dah lose pressure. So, owner dia ni komplain, dia kata bila dia berhenti je, aircon dia jadi panas, jalan sejuk. So, bila kita check tengok pakai mesin aircon, memang betul. Dia punya pressure ni dah loose. Okay. So, untuk ni, tengok dia punya kompresor ni. Bahagian depan dia ni pun dah lama sebab owner ni pun memang tak pernah tukar dia punya kompresor. Okay, so untuk masalah ni kita suggest pada owner untuk ganti sketur kompresor yang baru. Baik, so dah ganti kompresor yang baru, buat flashing balik, selesai masalah. Bagi korang yang ada masalah macam ni, nak selesai masalah, nak check aircon, boleh datang cari kami di Fizi Motorsport Sampai Ipoh. Okay, bye-bye.